Zaman dulu komik gila-gila buat kita gelak tak ingat dunia, tapi lawak kampus pula jadi hiburan wajib lepas kelas. Tapi dalam pertempuran dua komik legenda ni, siapa yang paling win? Jom kita uji otak korang dalam kuis ni. Siapa sebenarnya raja lawak komik Malaysia? Siapa nama pelukis utama lawak kampus? Keith. Komik gila-gila dilancarkan pada tahun berapa? 1978. Watak ek dari lawak kampus dikenali kerana rambut mohawk. Ujang ialah watak utama dalam gila-gila ataupun lawak kampus. Gila-gila, kalau korang pernah baca dua-dua komik ni, jangan diam-diam. Share kuis ni dekat geng lepak mamak. Jom tengok siapa betul-betul otai komik Malaysia. Dalam gila-gila, gaya lawaknya lebih kepada sarkastik and satira sosial. Watak Froggy dalam lawak kampus terkenal sebab blur and kelakar. Siapakah antara berikut yang terkenal melalui gila-gila? Dean Beramboy. Tagline gila-gila yang paling popular ialah majalah hiburan mingguan. Apa persamaan utama antara lawak kampus dan gila-gila? Lawak situasi harian. Last question. Apa keunikan komik gila-gila berbanding lawak kampus? Kandungan sindiran politik dan budaya. Kalau korang skor 8-10 ke atas, komen aku pengumpul komik sejak tahun 90-an. Tapi kalau kurang, jangan risau. Komik boleh repeat baca. Jangan lupa like, share and subscribe. Sokonglah Komik Malaysia biar lawak tempatan terus hidup selamanya.